yang saya buat untuk security system ni nak bagi meningkatkan keselamatan rumah dengan menggunakan konsep IoT, gunakan Internet of Things. So dengan Internet of Things ni dia boleh kawal dia boleh check kita punya distance orang tu berdiri dekat berapa distance, dan dia akan bagi motion alert. So motion alert tu dia akan bagi dekat email. So saya kira kalau contoh let's say kalau tak ada IoT tu kita ada LCD. So LCD pun dia akan display juga. So untuk mana LCD tu? LCD dalam rumah. Ini. Oh. Tapi LCD siapa nak tengoknya? Siapa yang nak tengoknya LCD tu? Saya buat macam betul-betul lah. Dia LCD tu saya buat dekat dalam rumah. So macam padat dekat dalam. So kita ada ni. So lepas kita on security system tu, dia punya ultrasound itu akan pusing. Dia akan pusing check distance. Okay. So let's say kan let's say ada orang berdiri dekat depan rumah tu, dia akan bagi alert. So lepas bagi alert tu dia akan bagi tahu dekat sini, motion alert dengan email pun dia akan bagi tahu. So kalau tadi dia akan pusing dekat sini dia akan bagi tahu apa-apa tak? Dekat situ pun bagi tahu. Mesti ada kan. Dia bagi tahu motion Tapi kat sini tak ada apa-apa lah. tak ada apa. Ni just ni dekat dalam rumah. So kalau let's say dalam rumah tak pakai phone, dia boleh tengok via LCD juga. Lepas tu berapa lama dia akan berhenti? Berapa lama masa dia akan berhenti? Lepas ada motion detector, dia akan buzzer tu trigger dalam 5 to 6 second. Lepas tak ada orang tu dia akan pusing balik. Dia akan cari distance. So dekat sini pun dia akan display distance juga. So kalau kucing kau macam mana? Kucing tak boleh. Dia akan detect distance tu. Sebab PI sensor ni dia akan most accurate untuk movement saja. Itu function dia punya PI sensor tu.